Guys, hari ni aku nak tunjuk satu tali pancing daripada jenama Dynamo. Untuk hari ni aku ada trip pergi laut, pergi mancing laut. Kali ni aku nak pakai tali ni dekat aku punya reel backing Athena TSW ni. Untuk tali ni yang dekat tangan aku ni sekarang 30 lb, datang dengan 300 meter kan. Untuk tali 300 meter kali 8, harga bawah RM30 kan. Memang sangat murah. Lepas tu datang dengan 300 meter. Okey geng, untuk tali ni dia punya diameter dia kan, tengok 0.24 sahaja untuk 30 lb. Memang sangat halus. Yang ni memang sesuai sangat kalau korang pakai untuk dekat kawasan air dalam, sebab dia boleh potong air. Okey geng, yang paling menariknya tali ni dia lembut geng. Material dia memang lembut. Kalau korang nak pakai dekat BC pun tak ada masalah untuk tali ni. Tengok dia punya material memang sangat lembut geng. Kalau korang nak target longkas, memang sesuai sangat untuk tali macam ni geng. Untuk dia punya warna ni ada satu warna saja, warna hijau macam ni. Sebelum ni aku pakai ni, yang ni 22 lb, aku pakai dekat reel BC sebab aku nak target longkas. Yang ni untuk 22 lb, datang dengan 0.20 dia punya diameter. Yang ni memang sangat halus, memang sangat halus dan lembut. Okey, yang ni tali datang dengan 300 meter, memang sangat ngam sangat. Untuk aku sumbat dekat reel ni, yang ni saiz 4000. Okey geng, kalau korang nak dapatkan tali daripada jenama Dynamo ni, aku sediakan link kuning kat bawah.